Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, apa tips Ustaz untuk khusyuk dalam solat? Kalau tengok makna khusyuk, definisi khusyuk ada berpuluh-puluh definisi khusyuk. Khusyuk ni tenang, rendah diri, kita berasa seronok solat kita. Kita tak kalut, kita tak rasa serabut. Kita rasa bahagia, seronok dengan semayang kita. Kalau satu orang dia sibuk dengan dunia, permasalahan dan sebagainya, betul-betul otak dia sibuk, lepas tu dia terus semayang. Setiap saat semayang dia tu semua dia akan fikir benda yang tadi. Makanya bila nak solat, pastikan sebelum masuk waktu kita dah duduk di tikar solat, dah siap berwuduk. Berwuduk dengan sempurna, satu. Solat di awal waktu, dua. Berapa minit sebelum semayang kita dah duduk wirid zikir, 3. Tenangkan diri apa semua, try buat yang tu, insya-Allah kita akan mula rasa khusyuk, tenang dalam semayang. Jangan semayang dalam keadaan menahan air kencing dan air besar, dan jangan solat dalam keadaan yang terlalu lapar ataupun terlalu kenyang. Itulah cara ringkas tips macam mana nak khusyuk dalam solat. Sekian, terima kasih.